Orang makan tak ajak ya? Ihsan, marilah makan sama-sama. Jangan marah ya. Uncle, ABCD 1. ये भी sini jelek. Durian tak ada musim. ABC aja dong. Yelah. ABC 1. Okay. Tak dapat nasi ABC. Nggak apa-apa. ABC juga enak. Sedapnya. Cepat makan, ha? Uncle mau tutup kedai. Mau tengok itu cerita Sajin Husin. Episod akhir. Untung aku dapat makan. Ayo. Ini semua siapa mau bayar? Ihsan! Bayar. Cepat, buka TV. Hah? Mana? Cari apa tu? Nak tengok TV. Mana tempat pencik dia? Hah? Jumpa tak? Tak jumpa pun. Tak adalah. Jatuh pun. Cuba aku cari kat lantai. Tak adalah. Ni ha. Naga. Akak bagilah. Kalau sampai ambil Cerita lah. je dalam mula. Tak dapat ke? Nanti terlepas. Kesian. Yelah. Cakap dulu. Terus comel. Alah. Nak ke tak nak? Cakaplah cepat. Kak harus comel. Lagi. Kak harus comel. Akak comel. Nah. Yeay! Cepat, dah lambat ni. Tiko, kenapa kau lari? Tak ada pun. Cerita lain pula. Mestilah. Patutnya dah mula. Cuba cari lagi. Tukar. Maafkan. Cerita. Habis. Macam kau. Warning. Mana ni? Tak ada. Cerita apa yang korang nak tengok sangat ni? Cerita Sajin Husin. Cerita kartun je kot. Kartun je. Ini cerita terakhir Sajin Husin. Sekarang ni tak ada. Betul. Dah tak tahu macam mana cerita tu habis. Semua ni akak punya pasal. Aku rasa kan TV dah tukar waktu tayangan. Ya betul. Ya kak. Tak tukarlah Mak Il. Sama saja. Entah. Tersilap punya cerita. Ataupun episod akhir tu tak siap. Sebab diorang tak tahu macam mana nak tamatkan cerita tu. Ya betul. Ataupun episod terakhir itu tak ada. Kalau macam tu, sambung je lah. Kenapa nak tamatkan? Betul. Geramnya. 2, 3, makan roti kaya. Hanya Charging Sing tahu jawapannya. Kau tahu? Ya, Charging Sing juga tahu apa jadi itu episod terakhir. Jadi ceritalah. Macam mana kau tahu? Aku
jadi ya. Hah? Ada dengar tu? Dengar? Apa? Saya tak dengar apa-apa. Cikgu sudah datang. Dah dapat cerita. Kelakar. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Terima kasih, cikgu. My homework is done. Cerita dah cepat. Apa yang berlaku? Cerita apa? Ish, Sarjan Husin lah. Tadi kau kata tahu. Oh, episod terakhir Sarjan Husin 2 akan ditayangkan malam ini. Semua orang jahat akan dihapuskan. You ke? Yes, tonight. Not to be missed. Marvelous, marvelous. Lala, balik. Buang masa aku je. Dah mula. Perwira, pelindung galaksi. Sarjan Husin, sentiasa di sisi. Kuat. Cakap. Sarjan, terhebat. Sarjan Upin, jangan tukar. Nak tengok Sarjan Husin. Nah, Cepat Upin. Kuat lagi. Sarjan Husin mesti. Mestilah. Sedia. Kan Perwira? kerja rumah dah siap. Belum. Tapi sekarang buat. Dah puas dapat tengok? Tak. Episod akhir ni bosan. Betul. Habis macam tu je. Sarjan Husin tak lawan pun. Eloklah. Buat apa nak lawan-lawan? Kan bagus hidup aman damai. Kalau kita orang jadi Sarjan Husin... Siapkan kerja rumah dulu. Lepas tu, beranganlah nak jadi apa pun. Kata nak jadi budak pandai. Alah, kak ni kacau lah. Sarjan terhebat. Sarjan Husin. Yeay, aku menang. Belum lagi. Ya, ambil. Mana boleh macam tu? Kau dah kalah. Mana ada? Oh, main ganas je. Tengok ni. Mana Aci? Yeay. Dah kalah. Sarjan Husin takkan kalah. Dia akan hapuskan robot-robot telur tu. Jaga kau. Yalah tu. Betul-betul. Dah lah tu. Apa hal? Tak payah nak bising-bising. Cerita tu dah habis. Aku nak balik. Aku pun. Jumpa esok. Jangan lupa. Malam ni ada cerita baru ganti Sarjan Husin. Yelah. Ipin, tengok. Kau main lagi jom. Aku boleh je. Kalau kau kalah, jangan marah pula. Ipin. Apa dah jadi ni? Bantu aku. Ayo, siap.
Atuk! Mana atuk ni? Habislah kita ini. Ipin, Ipin. Buat apa tu? Ada nak apa ke? Dah tak ada warna. Apa dah jadi ni? Macam Ipin. Kak, goreng ayam ya? Korang? Ipin, macam mana ni? Suara kau. Kenapa lah? Upin, rambut kau. Tak boleh jadi ni. Kita kena selamatkan dunia Upin dan Ipin. Apa ni? Upin. Betul. Ish. Betul. Hati lain. Betul. 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 Baru betul. Ai, dah siap. Warna hijau ke warna biru? Rumah Opa mestilah warna hijau. Betul. Baiklah, warna hijau. Siap! Upin, kita kena selamatkan rambut kau sebelum ia hilang. Jom. Macam mana nak buat ni? Salah lagi. Biarlah tak ada rambut. Ipin, cepatlah lukis. Sabarlah. Lukislah betul-betul. Yelah. Kali ni betul-betul. Saya suka. Biar aku lukis. Rambut kau dah ada balik. Susahnya. Macam mana nak habiskan cerita ni? Apa ni? Animasi terakhir? Menarik juga.
selamatkan dunia Upin dan Ipin. Tapi, apa pengakhiran cerita ni? Nak dengar? Duduk. Duduk. Tak payah nak bising-bising. Cerita tu dah habis. Aku nak balik. Aku pun. Nanti. Malam ni akan keluar episod pertama. Huh? Cerita Robot You dan I. Wah, macam menarik je. Tapi, mana korang tahu cerita ni? Sebab kita orang yang tu. Tak. Adalah. Mana boleh bagi tahu. Alah. Musim seterusnya ada banyak lagi cerita-cerita kita orang yang menarik. Betul.